Allah mahu ada usaha dalam kalangan para ulama yang kita panggil sebagai ijtihad. Bila Allah Maha tahu, perkataan tu tidak jelas. Allah tahu yang kita akan berbeza pendapat dalam kalangan manusia. Maksudnya ada manusia yang akan faham macam ni, ada manusia yang akan faham macam tu. Memang Allah SWT tahu. Dan Allah SWT juga tahu ada perkataan yang tidak ada masalah untuk difahami secara jelas. Sebab tu ada setengah-setengah ayat memang jelas maksud dia. Allah SWT gunakan perkataan tu jelas. Tidak ada perbezaan dalam kalangan orang yang membaca Al-Quran ataupun para ulama yang memahami Al-Quran, tak ada perbezaan. Jadi bila Allah SWT menggunakan kedua-dua jenis ni, kedua-dua cara ni, yang kata nas ataupun bukan nas ni, menunjukkan kata apa? Menunjukkan kata Allah mahu. Kenapa Allah buat tu? Hikmah dia adalah Allah mahu ada usaha dalam kalangan para ulama yang kita panggil sebagai ijtihad. Ijtihad ni maksudnya usaha bersungguh-sungguh untuk memahami apakah sebenarnya maksud yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah ini ataupun itu? Walaupun kedua-duanya dari segi bahasa Arabnya dua-duanya betul, tapi Allah SWT memang mahu ada kedua-dua jenis tu.